ada satu siasatan MACC, siapa yang memberi arahan terakhir, nak tuduh ke tak tuduh, nak siasat ke tak siasat? Azam Baki. Kita sekarang berada di satu keadaan di mana orang yang memberikan jawapan nak tuduh ke nak siasat ke at the end of the day, ini berdasarkan Section 11, bukan saya cakap, Section 11, Section 7 is Azam Baki. Masa saudara Albert kena remand, saya dah bangkitkan. Yang terpalit Azam, yang akan decide siasat ke tak Azam. Now it's the same thing. So, seperti mana Tuan Afiq cakap, there is no other explanation, there is no justification. Of course, Azam Baki pun ada presumption of innocence. But if he's serious, if Anwar Ibrahim is serious, if what they say, they mean what they say, bukan main cakap kosong, Azam should have no problem to take garden leave. In fact, better still, just leave. Too many scandals, one after the other. Kenapa isu ni serius? Kerana MACC sebagai institusi is important dalam negara kita. Kerana ada rasuah. But now, the top man of MACC is involved. What about all the other investigations? What about the up and coming investigations? They are all tainted. Semua dah terkena. They all tainted. And as a Malaysian citizen, sebagai seorang peguam, sebagai seorang rakyat Malaysia, it worries me. You ingat sekarang ni, kalau saya tahu ada corruption, saya berani ke nak pergi SPRM nak buat laporan? When the top man who is sitting up there is also involved. You all realize how serious this is? It's a very scary situation tau. And the most shocking of all, most shocking, bila ditanya kepada Perdana Menteri Malaysia, the most powerful man in Malaysia, what does he say? Dengar penjelasan masing-masing. This brings me to my point number 2. Yang terpalit adalah siapa? Azam Baki, bukan MACC. It's two different things. Yang terpalit Azam Baki, yang keluarkan the statement MACC. Bolehkah? Can you as a MACC chief use MACC and issue statements to justify yourself? Can you do that? Ask yourself. Ini adalah perkara-perkara asas. Guna logik kita boleh tahu. You cannot. Of course you cannot. If I am involved sebagai seorang peguam, misal kata, if I am involved in a corruption scandal, can my law firm issue a statement saying Mr. Mahajod tidak terlibat and all? Of course not. Because the law firm is separate. Yang terlibat adalah saya. Why doesn't Azam issue under his own name? Do you know how serious this is? I don't know how else to stress. And that's why we keep going day after day. And back to my point, apa penjelasan our Prime Minister? No justice. What did our Prime Minister? Dengar penjelasan masing-masing. Is that even an answer from the top man of the country? Where do we go from here? Where do we go? Macam saya selalu sebut, saya nak buat laporan polis terhadap pihak polis. Saya pergi ke balai polis. Saya buat laporan, yang ambil laporan pegawai polis. Saya kata, ada pegawai polis terlibat dalam kes pukul ke apa tu. Yang akan siasat siapa? Pegawai polis. Yang akan serahkan kertas siasatan kepada DPP, pegawai polis. Boleh? Can you investigate yourself? Wah, we live in terrifying times. So, there is no excuse. Azam, of course, has a right. Dia mempunyai hak untuk membela diri, memberi penjelasan. Tapi first, jangan guna MACC. Yang kedua, please leave. You nak ambil garden leave ke? You nak letak jawatan ke? That's up to you. Get legal advice and do it. But what you cannot do is you can't sit as a MACC chief and continue to do your job as a MACC chief because you are bound by Section 11 and Section 7. You can't. There is no justification for this. Itu saja. Okey, kita semua tahu yang Anwar lah kepala tangkap Azam Baki. Albert sebut tadi kan. Even Tuan Afiq sebut juga. Dan kita juga dengar jawapan beliau baru-baru ini yang kata takkan kita nak pecah Azam Baki. Soalan saya, secara hipotesisnya, kenapa beliau enggan hendak mendesak sepenuhnya Azam Baki untuk bercuti jawatan beliau untuk memudahkan syaratan terlibat? Sebab Azam Baki ni senjata dia serang musuh politik
senjata dia mau tangkap sesiapa yang tidak akur dengan dia, patuh dengan dia. Nampak kes di Sabah, nampak apa yang saya terdagat. Bagaimana Anwar Ibrahim mempergunakan Azam Baki untuk menunggang kes saya jadi kepentingan politik dia. Ugut ini pemimpin-pemimpin GIS, Gabungan Rakyat Sabah. Mereka terpaksa akur, sokong pentadbiran dia di Putrajaya. Jelas. Ini dia telah menunggang Azam Baki. Dia menggunakan Azam Baki seolah-olah senjata peribadi dia. Dia mau tembak siapa dia panggil Azam Baki pergi. Nampak? Sekarang mereka berdua ni bersekongkol, bersubahat. Jelas. Jadi kalau dia buang Azam Baki akan bongkar salah laku dia. Di mana dia berani? Betul tak? Jelas. Jadi tentang itu, apa perkembangan pembicaraan kes yang lebih Tan Syafruddin Iskandar Mahathir dan juga anda sendiri, di mana Sofyan ini kita menjadi apa saksi utama? Ya, dia jadikan saksi utama kes. Sofyan ini dia SPRM mengiktirafkan beliau ni Samsul ini, Sofyan ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sofyan ini, dia tak siasat. Dia hanya siasat bahagian pasal wang, pasal rasuah. Tapi dia menuduh, Sofyan ini menuduh Anwar Ibrahim terlibat. Anwar Ibrahim yang panggil untuk merakam. Dia menuduh Azam Baki untuk selesai yang baik-baik sebab Perdana Menteri terlibat. Jadi sekarang ni, dia ada 3-4 darjat. Dia hanya mau siasat mana yang ada kepentingan untuk dia. Dia mau. Yang tak mau tu dia tak nampak. Dia seolah-olah peka, seolah-olah buta tak tidak lihat tu. Kita juga rasa penting untuk rakyat Malaysia faham dan sebab apa Albert berada di sini. Perdana Menteri katakan dengar penjelasan dia dulu kan. Dia tengah buat kerja. Azam Baki pun dah menyatakan jawapan, dia kata dia sedia untuk disiasat. So sekarang rakyat Malaysia semuanya dah tahu. Albert sendiri hadir ke balai, buat laporan polis pun dah ada. So kepada pihak polis, kepada ketua polis negara, rakyat melihat ni apa tindakan tuan-tuan dan puan-puan. Penting untuk kita faham seperti mana rakan saya Majud bagi tahu tadi, Seksyen 7 dan Seksyen 11 atau SPRM, dan paling jelas sekali whether he is going to be extended, disambung ke tidak kontrak dia, apa akan jadi dengan dia sekarang ni. Dia berada di meja Dato' Sri Anwar Ibrahim hari demi hari dan 48 jam dah ni. 48 jam selepas Velocity, 24 jam selepas Bloomberg. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, edisi Bloomberg ni 20 muka surat, 5,000 mata perkataan, 24 minit ada video. Dan dia menunjukkan dengan penuh betapa roh lah. Roh ni kiranya betapa teruk dan betapa gangsternya kadang-kadang corporate mafia ni menggunakan SPRM, mempergunakan agensi SPRM untuk benefit wang ringgit kuasa pangkat kita. So this is very scary, benda yang menakutkan. Rakyat Malaysia kena follow perkara ini betul-betul, dan rakyat Malaysia ada hak untuk bersuara, berfikir, dan rakyat Malaysia kena fikir perkara ini betul-betul. Kerana hari ini mungkin orang-orang seperti Albert K yang kena, esok-esok kita tak tahu siapa lagi yang akan kena. Harapnya tidak kepada kita, ibu kita, ayah kita, anak beranak kita. Kalau tak, dia satu keadaan yang menakutkan. Dulu kita ada terma police state, sekarang takut jadi MACC state, pun menakutkan juga ni. Tuan Rafiq, kita semua tahu yang kita dah pun membuat banyak laporan polis terhadap Datin Anwar, terhadap Rashid Sabwador dan ramai lagi lah kan. Dan acap kali laporan polis itu sama ada tidak bergerak ataupun memang pergerakannya sangat-sangat lemah berbanding dengan si babi. Jadi bagaimana pandangan Tuan Rafiq dengan Tuan Mahajir berkaitan kes ini? Adakah ia akan percepatkan juga ataupun sama juga kita akan menunggu sampai zaman mampu tadi? Macam saya katakan tadi, sekarang mata rakyat melihat laporan polis ni. How fast is it going to be investigated? Berapa cepat ia disiasat? Atau adakah ianya akan disiasat langsung? Is it going to be investigated at all? So ini semua rakyat sedang follow ni, kan? So penting jugalah. So kalau dah buat laporan polis, antara menteri yang terkait dengan institusi polis ni adalah Menteri KDN. Itu pun daripada parti PKR, parti Perdana Menteri juga. So ini pun parti PKR ni aktif dulu. Dia dengan anggota muda keadilan tu aktif. Dia kata dia nak tangkap Azam Baki. Jangan lanjut Azam Baki sudah. Terutamanya DAP. Mana DAP? Berhubung skandal ini, mana DAP? Skandal Sabah, dia pekak buta. Lepas tu skandal Samsul Iskandar, dia pekak juga. Sampai sekarang ini Azam Baki tidak muncul. Pemimpin-pemimpin DAP ini semua tidak muncul. Sudah hilang semua. Dulu lantang bersuara. 6 dekat, 5 dekat melaung-laungkan membantah rasuah, anti rasuah, lawan rasuah. Sekarang DAP mana? Semua sudah pening di rumah pengsan semua.
tak mau masuk campur. Saya tak nampak. Ha? Jadi mohonlah pergi tengok Bloomberg ini. Dan ada satu lagi sama dedagan menurut Bloomberg. Bloomberg ni satu media daripada US tau, bukan media yang alang-alang. Media US. Bukan rakah lah. Ya, tidak. Masing-masing pun baik. Di dalam tu ada sebut satu lagi tau, ini penting. Yang nama Lim itu dia membawa pegawai SPRM pergi ke bar, pergi ke karaoke, pergi pusat hiburan. Lihat di dalam. Apa ini? Di tentera ada parti Ye. Ini SPRM ada parti Lim. Ada parti Lim. Hebat. Jadi bagaimana bila mau siasat ini pegawai yang terlibat pergi bar, pergi pusat hiburan, karaoke ni? Siapa yang bayar itu bil? GRO tu perempuan tu berapa orang? Berapa orang siapa yang bayar? Kita mau tahu. Jangan saja siasat parti Ye, tentera. Siasat juga parti Lim. Parti Lim dekat SPRM. Wujud, bukan saya tuduh tau. Lihat itu laporan tu. Kan? Okay, tuan-tuan puan, ini request dia. Terima kasih kepada pihak media buat laporan dengan adil. Rakyat pun nak tengok juga. Dan jangan takut dengan kerajaan bertukar. Jadi di sini saya berdoakan Anwar Ibrahim lanjut lagi kontrak Azam Baki. Jangan ambil tindakan supaya rakyat semua sedar nampak lagi. Percayalah saya, yang apa laporan saya buat ni akan tenggelam, akan disapu bawah kapit. Sebab Anwar dengan Azam masing-masing ada kepentingan dia. Jadi kita berdoakan Anwar sambung lagi kontrak dia. Sambung tahun keempat sebab ini Azam Baki ni yang paling cemerlang. Tiada orang 34 juta rakyat Malaysia, tiada satu pun boleh berbanding dengan dia, boleh lawan dia. Dia ni orang yang paling sempurna. Dia dilahirkan, diwujudkan oleh Tuhan tu, dia paling sempurna. Okey? Sekian, terima kasih. Saya rasa surat tu dah dihantar. Semalam ke editor. And as of today yang saya baca tu dia dah hantar di Malaysia dan di Amerika Syarikat. Dari segi undang-undang tu I think dia not sufficient kot sebab dia ada office kat sini. But that's what I want to stress tadi. Azam tu dia ada hak. You gunakanlah hak you. Dia nak saman lah, silakan. I think it's better kalau naik mahkamah bicara macam kes Yusof Rauda. Tapi cuma dalam kes Yusof Rauda pihak lagi satu tu tak nak datang mahkamah. I think that's the best place. That's the best place for the truth to come out. Sebab dua-dua pihak boleh tanya soal balas. Ya, but LOD doesn't mean we need to court yet. I mean, saya percaya your Prime Minister pun berapa banyak LOD dia hantar. That's probably their strategy lah, mana kita tahu. We wait and see lah. Puan Mahjot, saya ingin tanya, kalau begitu, keadaan begitu, jadi yang berdasarkan laporan Bloomberg ni, 20 orang yang mengetahui kegiatan corporate mafia ini akan dipanggil ke mahkamah juga. Rightfully so. Tapi sebelum mahkamah tu civil. These are all criminal elements. Must be investigated. Wajib. Jadi nak cakap pasal akta polis. Tolong baca section 20. 18, 19, 20. Tolong baca. Because kadang-kadang rakyat akan cakap apa ni, lawyer cakap-cakap saja. Sila baca. It is there. Undang-undang negara semua ada. Nak cakap pasal member of parliament. Sila baca their oath. Masa dia dilantik, what is their oath? The ikrar tu, the sumpah ikrar tu, that's very important, you know. That's the start of their tunggal. Naik mahkamah pun, saksi akan ambil sumpah. Please read. Harus siasat lurus dan adil. These are serious allegations and serious issues. And I mentioned last time as well, from the point of view that I see, if this keeps going, it's going to be a complete system failure, and I've used this word before. You have the PDRM, you have MECC, both, now tentera, all the major institutions terlibat dengan rasuah. Where are we going? 2029, 2026. bermakna yang 7 saksi yang ditebut juga oleh Bloomberg, termasuk pegawai SPRM pun, jika Azam Baki saman ini Bloomberg, jadi ini saksi pun kena hadir ke mahkamah lah. Wah, bagus lah macam tu, kita tahulah sebenarnya apa yang berlaku kan. Jadi saya mencabar Azam Baki, saman Bloomberg. Saman Bloomberg, jika kamu ada teluk, kamu berani, saman Bloomberg. Kita mau lihat saksi-saksi ni semua bagi mahkamah apa mereka kata nanti. Ya. Saman lah, jangan tak saman lah. Kalau kau tak saman lah, saya ketawa sama kau. Azam Baki. Okay, terima kasih Okay. semua. Thank you very much.